iPhone 17 Pro ni dia agak overkill dan membazir lah untuk korang. Mari sini aku terangkan. Jadi kat sini aku akan review beberapa spek iPhone 17 ni. Dia punya spek ni tak jauh beza antara keempat-empat model ni. Contohnya, skrin dia menggunakan Super Retina XDR, which is OLED screen lah, nak senang faham. Untuk refresh rate pula 120Hz. Okay, dia punya chip ni iPhone 17 je menggunakan A19 dan yang lain tu semua menggunakan A19 Pro, which is A19 chip ni dah cukup power untuk daily consumer dan pro level punya consumer. Kamera dia semua menggunakan 48 megapiksel. iPhone 17 dia ada 2, Air ada 1, Pro model pula dia ada 3. Untuk Pro model ni dia ada kebolehan untuk shoot ProRes RAW, which is kurangnya compression dan korang ada flexibility untuk color grading. Okay, dan lagi satu yang paling best, dia boleh shoot open gate. Dia menggunakan keseluruhan sensor untuk shoot. Jadi apa kelebihan open gate ni? Korang akan ada kebolehan untuk shoot vertical dan horizontal dalam satu masa yang sama. Okay, untuk harga pula iPhone 17 ni dia start dengan 3999. iPhone Air pula 4999, Pro 5499 dan Pro Max 5999. Jadi untuk siapa empat-empat model ni, kalau korang nak ada satu kelainan daripada line up iPhone ni, go for Air. Sebab Air ni satu dia punya physical yang agak unik daripada iPhone yang lain, and then korang boleh rasa dia punya body tu yang nipis. Kalau korang seorang content creator ataupun videographer yang menggunakan features Pro, go for Pro model lah. Sebab kat sini korang boleh enjoy dia punya ProRes RAW tu ataupun open gate shooting. Kalau korang just daily user je yang nak ambil gambar saja, just go for iPhone 17, which is iPhone ni dah cukup power untuk kegunaan harian. iPhone 17 Pro ni dia agak overkill dan membazir lah untuk korang, which is aku rasa korang takkan guna pun ProRes RAW tu dan open gate punya shooting. Dan bagi aku berbaloi untuk korang upgrade kalau korang adalah seorang user iPhone 13 Pro ataupun ke bawah. Jadi cuba komen kat bawah apa yang membuatkan korang nak beli iPhone 17 ni. Bye bye.